Hai semua, saya Dr. CK. Jadi hari ini saya nak kongsi kenapa sebab baja tidak berkesan. Jadi ada 5 sebab utama yang saya nak kongsi lah hari ini kenapa baja tidak berkesan. Jadi pertama sekali, ia adalah kerana akar tidak menyerap nutrien dengan baik. Jadi akar tidak dapat menyerap nutrien dengan baik boleh disebabkan kerana masalah tanah tersebut. Jadi dia mungkin disebabkan oleh masalah tanah kerana mungkin tanah itu berbatu, berpasir. Jadi ataupun kita panggil ada banyak laterite. Jadi dia menjadikan dia akar dia tidak dapat menembus ataupun tidak bertumbuh dengan lagi baik. Contoh kata kalau untuk tanah berpasir, dia punya pembaziran baja. Risiko pembajaran baja dia adalah sangat tinggi. Lepas itu, faktor kedua adalah baja butiran lalut dengan perlahan. Jadi, katakan baja butiran itu kita kena tabur dekat tanah. Lepas itu, dia mungkin kena ada air hujan. Dia baru boleh pecah dan diserap oleh tanaman-tanaman. Lepas itu, faktor ketiga ialah tanah tidak cukup subur. Tanah tak subur. Jadi, kalau tanah tak subur, kita kena letak baja tabur. Baja tabur untuk suburkan dia. Ataupun disebabkan, katakan pH. pH yang tidak sesuai. Mungkin pH yang sangat acidic, kita panggil acidic. pH yang sangat acidic itu, dia menyebabkan mengehatkan nutrien diserap oleh tanaman-tanaman. Lepas itu, faktor keempat adalah disebabkan oleh kehilangan baja. Ini boleh disebabkan hujan ataupun kawasan yang tadi saya kongsi itu kawasan berbukit ke ataupun tanah yang berpasir. Jadi pembaziran berlaku untuk kes-kes tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah ini kadang-kadang faktor limitation dia mungkin adalah disebabkan oleh tanah. Jadi kalau untuk mengatasi tanah itu kadang-kadang sangat susah dan juga baja tabur dia kena ambil masa. Dia kena ambil masa untuk tingkatkan dia punya keberkesanan. Jadi dengan cara itu kita boleh guna baja folia. Baja folia boleh dijadikan sebagai satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi dekat sini pun contoh kata Agropinta kita pun ada satu baja folia iaitu Nutriboost. Nutriboost ini boleh bantu untuk komprimen katakan kawasan di mana tanah tak sesuai. Jadi kita boleh guna baja folia sebagai pelengkap. Kita boleh katakan sebagai pelengkap untuk suburkan tanaman kita lah. Jadi itu sahaja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.